Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat bakso. Kita nak pergi terbang jauh ke Indonesia. Marilah tengok bakso Terengganu kot. Resepi dia tapi Mokti ambil daripada kawan Mokti yang asalnya daripada Midura. Kawan baik Mokti dia berasal daripada Midura lah. Tapi dia duduk Terengganu lama dah. Jadi dia bagi resepi bakso ni. Mungkin banyak tempat lah, banyak tempat lain bahan-bahan dia, tapi ni simple sangat-sangat tapi sedap. Bawang putih, bawang merah, halia, lepas tu tadi tu buah pala dengan leg. Ni leg ni, kalau tak ada leg tak jadi dia kata bakso. Leg ni kita potong dua, hak bahagian hijau tu kita blend sekali dengan bawang tadi tu, bawang merah, bawang putih, halia. Ikutlah gitulah. Lepas tu buah keras sebiji kita blend, lepas tu kita tumis biar masak tu jadi hijau tu sebab leg tu kan yang bahagian hijau tu kita ambil separuh, kita blend, lepas tu separuh lagi kita nak mayang-mayang, kita nak letak kat arang bila nak masak sekarang. Lepas tu tadi tu Mokti letak serbuk lada putih, lada sudah serbuk lada putih tu bubuh sesudu penuh ataupun 2 sudu pun boleh. Lepas tu kita bubuhlah air, biar masak dah bawang tu sikit, kita curahlah air sampai banyak mana kita nak lah sup dia tu. Pernah periuk lah. Lepas tu tunggu dia gelegak dulu, kita bubuh ni tulang daging lembu. Kalau nak letak daging pun tak apa, tapi Mokti lebih suka bubuh tulang. Dia rasa lebih manis daging tu. Dia rasa lebih lah, lembu tu rasa lebih sikit. Boleh je kalau nak letak daging, ikutlah. Lepas tu rebuh sampai dia masuk. Ni kita letaklah bahan-bahan perasa dia, bubuh garam sikit. Ni Mokti letak chicken stock. Lepas tu bubuh ajinomoto. Kalau saya nak letak lah, kalau tak mau letak pun tak apa. Sebab kita letak chicken stock dah tu kan. Kita rebuh sampai tulang tu masak. Daging tu lah masak. Lama lah juga sampai daging tu pok molek sambil-sambil tu. Kita boleh hirih ni berbola daging ni. Berbola daging ni kita buat X atas dia tu. Lepas hirih dah berbola daging, kita nak buat sambal lada dia. Lada ikutlah banyak-banyak mana set awak nak. Mokti buat sikit je ni. Kita rebuh dulu. Lada jagung tu kalau nak pedas guna lada merah lah. Tapi ni campur sikit-sikit je sebab anak-anak nak makan kan. Rebuh, lepas tu kita blend dia biasa je, blend lada, garam, gula, cuka, tambah air sikit je, jangan banyak sangat. Blend sampai dia hancur lah. Lepas tu kita boleh celah lah mihun. Boleh makan juga dengan mi ataupun kuih tiaw ke, boleh je belaka. Celah dulu siap-siap bahan-bahan semua. Bila sup masak tu boleh terus makan lalu. Bila daging tu pok dah, rasalah kalau dia atas daging lembu juga sebenarnya, kalau ada daging tu dia cepat pok. Kalau siap awak nak gitulah, tengoklah nak suruh cepat letak baking soda sikit dah. Lepas bila pok dah daging tu, kita letak leg kita tinggal tadi bahagian putih tu, kita mayang-mayang leg tu. Lepas tu kita letak ni berbola daging. Berbola daging kalau siap awak nak bakso ni sebenarnya berbola daging kan. Jadi kita bubuhlah berbola daging tu. Sekejap je berbola daging ni, dia sekejap je dia masak. Tunggu dia masak je, boleh angkat, lepas tu hidang. Dia jadi timbul tu. Masaklah tu. Makan panas-panas, Allah sedap ni. Hari ni kita buat mihun. Kita bubuh lah. Ni bakso duduk lama di Terengganu dah, ni jadi bakso Terengganu. Tapi sedap lagi berasa bakso dia. Dia senang sangat resepi ni. Awak boleh try. Kita bubuh kuah tu. Lepas tu Mokti tambah dengan campur. Kalau awak nak makan dengan sawi pun boleh, celuh sawi ke kangkung ke boleh. Lepas tu taburlah bawang goreng. Lepas tu ni sos ni Mokti campur kicap dengan sos cili. Kalau tak ada ni tak sedap ni, kena ada gaul biar rata tu, kicap dengan sos cili. Lepas tu tambahlah ni air lada kita buat tadi tu. Allah sedap ni. Bakso nak makan tengah hari ke, nak makan petang ke, pagi ke, boleh belaka, tak ada masalah. Senang je. Main bubuh gitu je bahan-bahan pun. Walaupun daripada Indonesia, duduk dekat Terengganu kita ke, duduk ke mana-mana boleh buat. Sebab bahan-bahan dia ada dah negeri kita ni. Gitu je, senang sangat-sangat. Anak-anak pun suka. Siapa pun kena try. Sedap. Lepas tu simple je. Selamat mencuba.